Okay guys, sekarang cerita dah jadi lain dah. Hamzah Zainuddin dah dipecat daripada Bersatu. Jadi soalan dia bukan lagi siapa kuat dalam parti, tapi siapa yang sebenarnya tengah pegang kuasa dalam Perikatan Nasional sekarang. Tan Sri Muhyiddin Yassin dah buat langkah yang paling keras, iaitu beliau sudah membuang orang nombor 2 dalam parti, dan itu bukanlah move orang yang lemah lah pada aku. Dan kita kena tengok benda ni secara real politik dan bukannya emotion. Pertama, Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi presiden yang sah, dan Muhyiddin masih lagi presiden Bersatu, dan tindakan memecat Hamzah Zainuddin ni menunjukkan satu benda lah. Dia masih lagi kontrol parti, dan kalau dia lemah, tak mungkin dia berani buat keputusan besar macam tu. Dan dalam politik ni, orang yang berani push dalaman tu biasanya orang yang yakin dengan sokongan struktur lah. Dan yang kedua, aku nampak Hamzah sekarang partyless. Maksudnya dia tak ada parti lah. Ini adalah satu realiti yang paling berat lah. Bila kau dah dipecat, kau hilang platform secara rasmi, dan mungkin sekarang ni MP sokong kau lah. Tapi tanpa parti ni sebenarnya kau tak ada jentera, kau tak ada simbol, kau tak ada struktur negeri. Dan you like it or not, politik nation ni masih sangat berasaskan parti. Kalau Hamzah ni nak masuk UMNO, sebenarnya sangat susah. Kalau Hamzah nak masuk PAS, juga tak semudah itu. Tapi kalau Hamzah nak tebus parti baru pun mungkin ambil masa dan ada risiko yang sangat besar. Ketiga, Perikatan Nasional ni masih perlukan stability lah. Yes, PAS mungkin ada kekuatan akar umbi, tapi dari segi struktur gabungan, Bersatu tetap tulang belakang PN lah di parlimen. Kalau Bersatu berpecah teruk, PN sendiri sebenarnya tengah goyang. Dan sekarang Tan Sri Muhyiddin masih lagi pegang parti dan juga struktur Bersatu lah. And for me, that is a big leverage. Keempat, ketua pembangkang. Ni isu yang sangat sensitif lah. Biasanya ketua pembangkang ialah wajah calon PM alternatif. Kalau Dato' Sri Hamzah dah tak ada parti, sukarlah untuk justifikan yang untuk dia kekal sebagai ketua pembangkang. Sebab jawatan tu sebenarnya datang dengan legitimasi parti. Kalau PAS nak ambil alih ni, itu akan mengubah keseimbangan kuasa dalam Perikatan Nasional. Dan juga for me, PAS perlu fikir panjang-panjang lah tentang perkara ni. Okey, yang kelima, move Tan Sri Muhyiddin ni sebenarnya risky tapi for me strategik. Beliau pecat orang kanan Sri ni bukan keputusan yang kecil lah. It's a big move, it's a high risk move. Tapi kalau dia berjaya consolidate sokongan selepas ni, dia akan keluar dengan lebih kuat lah. Tapi kalau gagal, Bersatu ni memang sangat boleh pecah dua. Yang keenam, Hamzah ada plan B. Persoalan yang paling penting sekarang ni, apakah langkah seterusnya untuk Hamzah Zainuddin? Adakah beliau akan tubuhkan parti baru, ataupun beliau akan gabungkan parti-parti kecil, atau tunggu PRU dan gerak sebagai blok bebas? For me, aku nampak setakat ni belum ada nampak lagi lah plan konkretnya. Tapi kalau dia lambat-lambat sangat susul langkah macam ni, dia akan hilang momentum sebenarnya. So, siapa yang lebih kuat sekarang? Secara struktur dan jawatan rasmi, Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi ada kelebihan, tapi politik bukan sekadar struktur. Kalau Hamzah berjaya tarik blok MP keluar, game mungkin boleh berubah. Tapi buat masa ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin menanglah for this round. Tapi the real war is not done yet.